Hari ni hari ketiga selepas semai pokok kangkung ni. Tu dia dah tumbuh dah tu. Nampak dah tu. Dia dah jadi macam pokok toge tu kan. Jadi kita kena buat keluar dia dan bukalah biar dia terdedah dengan panas. Kalau tidak nanti dia akan jadi macam pokok toge. Dia akan naik panjang tu baru dia ada daun. Ni pun kalau ikut ni saya terlambat juga ni. Sepatutnya petang kemarin saya dah tengok dah. Tapi masa pagi saya tengok tak tumbuh lagi. Petang saya lupa nak tengok. Hari ni pagi baru saya tengok tu dia dah tumbuh dah. Dah panjang dah. Harap-harap dia jangan jadi pokok toge lah. Ni saya akan siram dan bagi dia terdedah dengan panas.